Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Kasih, ini mak punya besar. Tu anaknya. Okay, paling simple makan dengan air suam. Bukan air panas ya, sebab kalau you all guna air panas, dia punya grain tu, sebab dia dah bentuk serbuk, you all tak boleh rasa dia punya grain tu sebutir-sebutir lah. Cantik, tapi kecil sikit lah. Tu besar sangat kulit tu kan. Dia punya grain tu kita dah jadikan dia serbuk, so senang larut. Bila pakai air panas lagi tak rasa dia punya grain tu kan. Rasa dia sedap, rasa coklat, tak manis sangat, just nice. Macam ni? Besar Afia, besar, kecil sikit lagi. Kan aku cakap kecilkan sikit. Okay, dia bagusnya pasal ibu mengandung boleh makan, ibu pantang pun boleh makan. Siapa-siapa yang nak start apa, rajin Tok Tim. Alhamdulillah. Siapa yang start dia, sebab dia adalah meal replacement. Okay, siapa yang tak nak makan, macam contoh berbuka, tak nak makan Ibu, nasi, Ibu apa jadi? You makan ni dulu, dia multigrain, 18 multigrain. Ibu, ya. Apa jadi kalau Ibu jadi Mak Salma? Apa jadi Siti Nurhaliza? Memanglah akan jadi macam tu lah pula. Tapi Afia kena puasa. Excuse me. Bagi saya satu lagi, potong. Ya, saya pakai eye patch. Sebenarnya nak tunjuk produk saya, eye patch ni. Boleh. Saya pakai eye patch, betul. Saya pakai eye patch. Tapi malangnya eye patch kita dah habis. Dah sold out dalam beg kuning saya. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf. Tapi saya share dengan anda. Ini dia, Grain Me Up. Siapa yang berazam nak kusmus-rusmus, nak badan sihat, atau nak start makan nak amalkan makanan yang sihat untuk tubuh badan, boleh start dengan Grain Me Up kita. Kita dah restock kan dekat dalam beg kuning. Boleh cuba. Dan juga cara makan paling simple, bancuh je dengan air panas, suam. Bukan air panas ya. Tapi kalau nak kreatif macam saya akan campur dengan buah-buahan. Apple saya campur dengan pisang. Saya tabur muesli ke atas tu, sebab dia kan macam cair kalau kita tambah banyak air. Tapi kalau kita campurkan kenapa dengan tak boleh besar? Dengan Ibu nak dah muesli, dia jadi crunchy lah, sedap lah sikit makan mengunyah tu kan. Kemudian saya akan letakkan madu atas dia. Madu? Lepas saya, walaupun dah ada madu, lepas saya tabur pisang, saya letakkan apple dalam tu, baru sedap. Dia rasa dia lain macam sikit lah. Bancuh dengan air sejuk boleh. Bancuh air sejuk, ada orang buat juga bancuh air sejuk je. So dia orang suka macam minum smoothie. Nak buat macam minum smoothie pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, okay. Pandai Afia. Thank you darling. nak buat yang tu. Yang besar ni nanti ibu buat. Okay, jom kita tunjuk yang pertama dulu. Macam mana buat kulit? Macam mana nak mula buat kulit bentuk karipap sardin? Boleh tak komen kat bawah karipap sardin you all bentuk macam mana yang pernah makan? Afia, ikut ibu buat. Karipap sardin yang pernah anda makan bentuk macam mana? Bentuk bulat ke? Bentuk sabit ke? Macam mana? Cuba share dengan saya. Tolong saya. Afia tak pernah makan kari. Afia tak pernah makan kan? Ini ibu nak tunjuk kat Afia ni. Ibu jangan pedas. Tak pedas lah. Nampak kita dah buat dia punya kulit macam ni. Nampak dia punya pusar
Pusar dia manja-manja je. Sebab kita tak pakai, kalau nak buat yang kari pak pusing betul-betul, pakai apa, sudu kecil ya. Sebab la ilaha illallah, Afia, tak boleh lah pakai Afia punya ni, bahaya. Jatuh-jatuh pula. Sebab slippery. Janganlah macam tu. Ibu nak baru. Tak, ambil je tu. Ambil tu dulu. Tapi dia jatuh. Tengok. Kotor ke? Okay. Nah, ni jaga cuai ibunya. Ni mak saya dulu buat cepat pantas. Macam tu jadi dah. Macam ni lah. Teringatnya zaman saya sekolah. Macam ni lah cara. Okey. Ibu rindu. Rindu lah sayang. Jom Okay, kita switch. Saya tunjuk. Ini kita punya kulit tadi. Kita masukkan inti dia. Kita pulang nak banyak boleh, nak kurang pun boleh. Macam ni. Inti dia. Lepas tu kita tutup atas dia. Kepitkan keliling. Separuh dulu. Sambil-sambil tu tengok beg kuning. Itulah, eye patch dah sold out you all. Eye patch dah sold out. Minta maaf. Pandai tak keliling kari pak? Pandai? Bagus. Okey, saya tunjuk dulu ya. Okay, ini dia bentuk dia kari pak kita. Ya Allah, rindunya. Nanti jap saya kelim. Bismillah. Ibu dah siap. Nampak ni. Ibu dah siap Afia punya. Pandai. Okey, buat lagi satu. Kita kelim kari pak. Lagi satu nak. Okey, jap. Wah, caranya Ibu ibu tak nak dia kulit dia pernah. cantik. Kita pakai tangan, jari kita je. Kita tak pakai mesin ya. Nak pupu. Nak pupu. Cantik kan? Kari pak sardin. Ada plastik tu. Kari pak sardin. Siapa nak beli? Tutup je pakai plastik tu. Tutup je sementara. Beli. Afia jangan ketuk. Ada. Mana? Punya. Ni, buat lagi satu kali. Cepat. Ambil yang kecil supaya kamu senang nak. Saya buat lagi ya. Kita kena buat cepat-cepat. Sambil-sambil itu you all. Apa cepat? Afia buat kulit je. Nanti kakak akan isi baru kulit. Okey, kita buat kulit je. Inilah proses kari pak sardin masa saya kecil-kecil dulu. Buat kulit. Nanti contohlah saya dulu saya buat kulit ke atau Kak Ida buat kulit, saya akan cantumkan dan kita kelim sama-sama. Macam tu. Ibu duduk dalam badan polis. Ya, ibu anak polis. Ibu nak rasa ke? Ada cakap Tok T tolong buat frozen. Nantilah saya ni pun nak masak ni, nak masak separuh. Separuh masak supaya boleh buat frozen. Dah siap Afia punya ni. Bagus, macam tu lah sayang. Sikit lagi. Satu basah sangat. Macam tu. Okey, boleh. Kecil-kecil. Mana Afia punya? Nanti lagi kecil-kecil lagi cantik. Aja. Okey. Sampai tu tengok beg kuning ya. Siapa yang nak start mungkin nak pinggang, tak payahlah kita bercita-cita tinggi. Saya rasa 24 dulu pinggang saya macam susah je. Kita dapatkanlah pinggang nanti aku besar tu. Okey, kita dapatkan pinggang 25 pun jadilah Pinggang nak 25 boleh start. Tapi kena konsisten. Kenalah bersabar. Jangan mudah rasa tercabar dengan makanan-makanan. Saya pun sekarang kalau berbuka saya ambil protein. Okey sayang. Kita ambil protein. Pasal macam ni bulat lah. Saya ingat tu. Saya ambil protein dulu. Ya, berbuka saya ambil protein dulu. Sebab apa? Sebab saya nak kasih kenyang dengan ataupun minum air, kurma, itu protein supaya saya tak fikir nak makan karbo. Tapi
Tapi saya ni jenis okey je makan tak tanpa nasi pun saya okey. Okey, Linda masukkan juga tak produk lain? Bentuk saya tak bulat sangat. Ibu, yang ni. Oh, terima kasih ada yang bagi barang kat Ni saya. okey ke? Okey sayang, boleh je. Yang ni. Boleh sahaja. Tu cantik. Boleh tak aku nak main? Pergi main. Afia jangan macam tu, Afia. Afia buat dengan ibu ni, Afia bagi adik main tu. Okey, mungkin kita kurangkan kebesaran dia. Kita kurangkan kebesaran dia supaya dia nampak cantik sikit kali pak ibu. Okay, tak payah besar sangat. Kamu buat terbalik. Adik tunggu je. Kakak Tunggu nak ke depan. Dalam masa adik tu akaun kakak. Tu akaun kakak. Masa nak buat Apa jangan kacau. Cuba share dengan saya macam mana cara yang paling enak untuk program ni. Afra, jangan main. Go. Kakak, ambil tunjuk lah. Afia, pergilah tengok TV Afia. Go. Bagi ibu buat ni cepat sikit. Afia nak. Jadi tak? Kalau kamu tak rapat, nanti terbuka. Yusuf. Kamu itu kan je, lekatkan saja. Nanti biar saya clean. Kamu lekatkan je. Lekatkan je. Nanti kalau ada lebih tu, kamu potong kan? Pakai gunting. Jangan terlalu lebar. Ambil gunting. Tak apa, itu nanti saya buat. Nanti adik main kat atas kakak. Okey, ada 17 bungkus saja tinggal. Ada 17 sachet besar ni saja tinggal. Grammy up. Siapa cepat dia dapat, kalau tidak habis. Okey, kita buka untuk TikTok saya. Ibu mana Afia punya doh? Okey, saya tengok situ macam 13 saja tinggal. Okey, Grammy up. Jom cepat. Nak tiru Afia. Afia no. Nak tiru macam mana saya Grammy up tinggal 12. Tinggal 12 je. Macam mana nak start dengan apa orang kata? Cara pemakanan yang sihat. Anda boleh ambil. Jangan pendek sangat je. Nanti saya tak boleh nak claim. Ni dia. Tutup dulu lah kipas sebab dia makin kering tepungnya dia. Saya pakai apa buat mata? Saya pakai eye patch saya. Ni kan dia dah keluar minyak. Ni dah keluar minyak. Buat apa tu? Tengah buat kari pak sadir. Saya pakai iPad saya dah habis. Linda, kita tak boleh keluarkan lagi ke? Tak boleh masukkan lagi. Nanti kamu buka je lah kuali untuk kita masak separuh. Jangan masak betul. Separuh masak sebab saya nak simpan dalam peti. Okey, cepat. Grammy out tinggal berapa je? Kalau boleh terus add to cart dan juga payment. Dan payment ya. Dan payment. Saya cuba buat secepatnya. Macam ni. Nak jual kuih. Kamu jangan letak banyak sangat. Bila banyak tak dia keluar. Dia terkeluar minyaknya. Sedang-sedang molek Ibu je. macam ni okey ke? Masukkan lagi. Jangan Ibu apa? macam Jangan ni okey sepah-sepah. ke? Tu okey. Kalau kamu sepah-sepah, minyak dia terkeluar, nanti dia terbuka. Kita boleh buat balik. Tak nak kena tepi-tepi ya. Sold out dah. Afia, sana sikit. Nak ambil doh. Jangan kena tepi-tepi dia. Kalau kena Salam Tok Ting, sayang tu. ke habis. Dan order. Thank you. Jangan dah Sold out dah. Grammy out. Ya Allah. Alamak, minyak keluar. Tak apa, kamu buka balik. Kita buat lain. Ya?
Dia dah terbuka. Dia dah tak nak melekat. So itu jangan kena dia punya tu. Nak beli juga. Alamak, dah habis. Linda, kita boleh tak masukkan lagi kita punya ni? Restockkan eye patch tu boleh tak? Tengah tunggu supply chain punya team jawab. Tak apa. Macam ni. Tengah-tengah ni. Nozi Osman. Jangan kena dekat dia punya tepi-tepi ya. Macam tu. Tak pertama letak je macam ni. Ibu, saya kena boleh pergi sekolah. Apa? Tak tadi. Jangan potong banyak. Ni macam ni je. Kan dia ada. You all tengah tengok saya buat kari pap sardin resepi Mak Salma. Dalam masa yang sama, saya nak share dengan anda saya punya Grammy Up ni. Ini yang saya amalkan daripada last year lagi sepanjang Ramadan. Tapi saya tak tahu dah sold out ke. Grammy Up dah sold out. Minta maaf. Terima kasih semua. Kesian dia orang tak dapat beli. Itulah, minta maaf. Mana yang belum sempat beli dah sold out. Itulah, suruh beli tak nak beli. Bukan, tak sempat lah. Makcik betul mulut dia ni kan. Okay. Ya, betul-betul lah yang macam tu. Tapi bulat sikit. Dah tutup ke? Dah tutup dah sayang. Dah habis. Habis apa? Grammy Up ibu dah habis. Kita nak jual apa ya? Ada tak batu-batu sungai kat rumah kita sayang? Tak ada. Adalah batu kat swimming pool kita tu. Kita jual nak? Tak boleh. Kenapa? Awak nak boleh makan. Nanti orang muntah. Nanti orang muntah. Uncle Ali Syukri tu boleh je jual batu sungai dia. Kita jual batu air swimming pool kita nak? Tu bukan sungai ibu. Betul lah batu swimming pool nak? Atau kita jual apa ya? Buat batu besar. Lemak, ni pun dah tengah nipis. Kita jual afwa lah boleh? Boleh lah. Ibu jual afwa Tak boleh? nak. Sebab Adi nak ibu baru. Kita nak jual berapa afwa ya? 100. 100? Tak lah, RM2 lah. 100 lah. RM2 boleh? 100. Okey, jual Adi 100. Siapa ya nanti nak jaga afwa ni? Nak ibu. Lah, Ibu baru lah. jual adik. Nak ibu. Kan nak ibu baru adik cakap hari tu. Nak tak laku tipu je. Betul tu. Kita dah keluar dah produk baru. Nasib baik Linda keluarkan produk baru. Kalau tidak saya nak jual afwa ni. Yunus. Kita ada Bunes. Yes. Apa suka Bunes tak? Afwa punya favourite lah Bunes tu. Macam ni okey. Macam ni je. Mana ada Yunus? Afwa suka kan Bunes? Suka. Sekejap saya nak tunjuk Bunes saya. Bunes ni minuman sarang burung. Ada kurma, ada madu, ada delima, ada ada apa lagi? Kurma, sarang burung, delima, madu. Dia kira rasa dia macam mana? Rasa dia macam air lecikang. Tapi dia ada kelebihan. Dia campuran juga dengan makanan sunnah. Cantik kan? Inilah saya. Sekarang nanti datang rumah kita beli-beli. Afia nak buka order lah. Siapa nak order? Angkat tangan. Boom. Semua. Cantik lah. Ada tak yang angkat tangan? Afia dengan ibu nanti jual kat luar depan rumah kita. Siapa yang dekat dengan rumah kita bukan antarabangsa boleh beli. Dia dah promo dah. Habislah. Afia nak jual berapa? Okey. Dulu kan ibu jual kari pap ibu 1 biji dulu murah. Afia nak jual RM5. RM5
Ya. Ibu dulu jual karipap 1 biji 20 sen ya. Okey lah, Ya Allah, tak boleh lah 20 sen. RM2. Okey, RM2, okey? Ibu. Ya. Banyak cakap dah Afia memang dah. Tadi kan masa Afia dekat kedai tu orang beli apa? Lepas tu orang beli apa? Siti Nurhali. Lepas tu Datuk Siti Nurhali dia beli apa? Oh, ya ke? You mean adopt? Lepas tu ibu nak bagi dekat orang. Ya ke? So, ibu nak jual apa-apa ni? 4. RM2, RM2. Tapi RM2 tu dia mahal. Bonus dah sold out ke korang? Orang beli Afwa. Orang beli apa? Taklah, takkanlah ibu nak Correct view. Afwa. Korang dah beli berapa dah ni? Kita ada Bunes ya, yang tinggal Bunes. Kalau you all nak Item beli, shop 12 add to basket worth 430. itulah ramai yang add to cart. Kalau boleh, Ramai yang nak beli apa? kalau boleh terus dan payment boleh tak? Supaya anda boleh dapat harga dia. Shopee apa tu kan? Banyak apa tu? Beli Shopee, beli Afwa kat Shopee. Alah. Wih, adik tak nak dengan Sana. kita ke ibu? Adik tak nak dengan kita ke ibu? Selalu gaduh dengan kakak je. Oh ya. Apa Sikit. nak dengan ibu? Ya ke? Okey, kita ada view. Anti-anti Nest semua dalam beg beli ini. aqua tau. Anti-anti semua beli aqua. Lepas tu korang beli game ni mahal. Beli game ni. Game lah. Beli nak karipap. Homemade kita. Ibu boleh tak apa nak beli ni? Beli apa sayang? Ni, game ni. Pandai, macam ni lah yang cantik. Okey, nah. Yeay. Nak dengar suara Siti dulu jual kuih. Ibu dulu jual kuih macam mana sayang? Macam mana? Macam mana Afia share? Kuih. Yang mana? Lagi macam mana? Ibu jual kuih. Kuih, beli kuih. Okay. Kuih, beli kuih. Kuih apa? Dah. Belum lagi, ada lagi. Dah letak. Kita dah letak baru? iPad beli. Beli iPad dah letak. Cepat. Betul. Oh, okey. Pengumuman kita dah letak. Kita dah restock Siapa yang nak cari iPad tadi yang tak sempat, boleh beli sekarang harga murah, okey? Boleh tengok dekat beg kuning harga dia. Kita dah restock balik. Mana yang tak sempat tadi nak beli, boleh beli sekarang. Yang macam saya pakai ni. Warna pink. Saya kena pakai sebab apa? Nanti berbuka saya akan berada, saya ada majlis lah di Masjid Wilayah. Siapa yang tengah menonton ni duduk dekat area sana, jom pergi sana berbuka sebab kita ada pelancaran rakan Masjid ayam kan? Taklah, tu masjid ibu ayah kahwin. Masjid Wilayah, masjid kami yang kat nikah ada. Dah. Okey. Okey. Korang beli iPad. Okey, iPad kita dah buka balik. Ni dia. Kena turunkan lah. Kita buka ini. Ayah, Afia. Dah tak. Okey, ni iPad kita dah restock dalam beg kuning you all. Ibu, bila keluar yang iPad tu? Dah keluar dah awal Ramadan. Sebab apa? Kita tahu semua orang nak nampak segar dan cantik-cantik, baju raya dan macam-macam fashion. Tengok muka ada eye bag, ada dark circle, kan? Okey. So kita bagilah anda orang ke untuk merawat mata, bahagian mata. Sebab apa penting orang tengok kita ni, orang tengok mata kita dulu. Ada tak orang cakap pergi tengok kepala? Tak ada kan?
Orang cakap yang kita mesti orang tengok Selamat Raya, tengok kat mata. Baby Mario tau, Baby Mario. Pelik lah kan, tak ada orang Selamat Hari Raya, tengok dekat hidung, tak ada. Oh ni. So mata ni dia punya mainkan peranan yang sangat penting. Sebab itulah saya ada masalah tu juga, especially kalau tak cukup hidung. Mata saya ada dark circle. Lepas tu saya senang apa? Kamu tampal saya yang buat tadi terbalik. Okay, so mata kita taklah nampak lebam, mata tak nampak garis penuaan. Semua ibu cakap Afia nak buat lagu. Buat lagu. Okay, cepat kita bagi harga ni. Dalam saya tengok, saya comparekan dekat market dengan jenama lain, kita punya jauh lebih murmur. Walaupun mur, tapi kita ada 11 ingredient yang Macam Nur. hebat-hebat. Ingredient kita bukan biasa-biasa ya. Indah, bagi saya apa dia ingredient kita, Indah? Ingredient dalam eye patch saya tu. Saya nak bacakan sikit. Semua kita panggil active ingredient yang bagus-bagus. Okey, jangan ketuk macam tu. Ibu dah siap. Okey. Hafiz jangan cukup besar lah ketuk semua. Ibu. Boleh dan beli. Terima kasih. Saya tengah buat kari pak sardin ni ala resepi Mak Salma. Ya, cuba bagi resepi Mak Salma. Macam ni lah bentuk dia, saya jual dulu. Inilah sebiji lah bentuk dia. Kita dah boleh goreng untuk Indah boleh goreng. Kamu goreng separuh masak supaya boleh simpan dalam peti kan. Siapa nak kari pak sardin? Saya. Tapi bukan yang duduk jauh-jauh tau, duduk dekat-dekat je. Ataupun macam mana nak buat? Rumah kita kat Bukit Antarabangsa. Promote sangat Afia. Ibu bagi promote. Biar aku bagi Saya ataupun saya tinggalkan berapa bekas depan rumah saya. Berapa bekas kari pak sardin ni. Lepas tu siapa cepat dia dapat. Boleh tak macam tu? Datanglah kat rumah depan kita standby sekarang. Jangan cerita banyak sangat. Nanti kan TikTok ni dia tak boleh dengar, dia sensitif. Nanti dia itu kan ibu pula suspend ni. Boleh? Boleh ke? Yang jauh minta maaf ya. Afia. Tunggu ibu bagi. Afia nak yang ni. Ni besar, ni terbesar sikit. Okey, nah. Ni. Okey, cepat eye patch kita. Kalau siapa cepat dia dapat. Saya takut. Afia jangan kacau. Afia pergi main ke atas. Afia. Okey, cepat eye patch. Dan open order. Alah, open order. Saya takut tak sedap, tapi nanti Tak apa. Memang status Siti Nurhaliza buat kari pak memang sedap. Oh, tu dia. Okey, saya nak share dengan anda. Linda ni dah share dengan saya. Kita punya ni ada niacinamide, vitamin B3. Saya takut yang tu pecah. Yang ni jangan lagi sebab saya nak buang. Masukkan ini dulu. Ibu nak dong. Afia puasa. Kami tanya Afia puasa ke tak? Afia puasa. Ibu lagi Macam? berapa? Aku tak lapar dah ibu. Pandai macam tu lah. Dia bantu. Okey, niacinamide ni adalah satu bentuk vitamin B3 yang sangat popular dalam skincare. Kita juga ada collagen. Kita punya juga
ada sebab bahan-bahan between niacinamide dan juga collagen ni mengekalkan keanjalan kulit, mengurangkan penampilan garis halus. Nampak tak eye patch ni? Dan ada caffeine. Caffeine ni bantu untuk mengurangkan mata. Caffeine bantu mengurangkan mata sembab. Dia menjalankan peredaran darah. 695 dah beli. Okey. Bantu juga mata kelihatan lebih segar. Peony root extract. Kita ada letak juga, kurangkan mata sembab dan bantu mata kelihatan lebih segar. Mencerahkan bawah mata, mengurangkan lingkaran hitam dan memperbaiki tekstur kulit. Ibu, orang dah beli apa ni 730 dah. Oh ya ke? Okey, alhamdulillah. Mana yang baru masuk, saya ni tengah mana buat Dok sardin. Sambil tu saya nak share dengan anda ni Afia. eye patch yang saya keluarkan dan saya amalkan. Tunggu sayang, tangan tu dia menjalor. Okey. Banyak saya ingredient dia ada 11 sebenarnya. Tim saya tengah tight lagi ni. Linda tengah naik lagi. Semua active ingredient dia. Kita ada, tak salah saya, ada red algae. Oh, itu premium ya. Red algae, lagi apa? Lahan sikit buat kerja tu. Empok. Nah, Afia buat kerja sekarang cepat. okay, 33. Harga dia you all kena tengok, saya tak boleh sebut. Open order. Lekat kuat ya ni. Ni saya rasa bawah mata saya tengah cekam. Tadi masa mula-mula letak, dia memang ada, dia macam licin. Sebab apa? Sebab dalam ni serum kita banyak. Kita tak kedekut ya. Serum dalam ni memang banyak betul. So bila letak tu, you all kena relax dulu lah. Kalau saya ni, saya berdiri, memanglah dia melorot sikit. Tapi lepas tu kayak Pak Sarim, lepas tu dia akan melekat elok. Ni dia tengah rasa cekang bawah mata saya, sebab dia dah start nak kering. Banyak lagi. Bagus sangat eye patch ni. Saya daripada, jujurnya daripada last year sebenarnya, saya minta tim saya buatkan eye patch ni supaya, pertama saya nak pakai sendirilah, sebab saya tahu ramai orang yang, ataupun wanita-wanita yang ada masalah bawah mata gelap. Apa panas? Nanti dia kering lah. Nak tahu Afia? Bersabarlah ya. Untuk Afia badan. Ya ni. Budak kecil macam ni. Nah. Okay, siapa yang ada masalah Macam ni kedai garis sikit. lagi sikit. Okay, satu tu kamu cuba garingkan. Saya nak suruh kamu rasa. Kak Indah tak puasa. Indah tak boleh puasa. Period. Okay, siapa yang ada masalah bawah mata gelap, lebam, garis halus, eye bag. Cantik kan saya? Rindunya. Dari Pak Sadim, Mak Salma. Nak telefon Mak lah. Mak Salma, Mak. Okay, nak telefon Mak. Alhamdulillah. Sekarang ni rindu Mak je boleh call Mak. Mak. Mak tak angkat. Assalamualaikum. Salam. Mak tengah baring ke? Tengah buat Mak. Mak ada TikTok ke? TikTok tak ada. Ni tengok dalam Wan. Mak tengah tengok Siti ke? Mak tengah tengok Siti ke? tadi tengok ada live. Dia tengah buat kayu Pak Sadim Mak. Wan, kita nak buat
Ya. Semua ada. Kena jerit dululah kuih. Kuih. Mila apa jadi kalau ada orang nak beli? Okey lah, Afia kena pandai kira lah. That's why ibu suruh Afia hafal sifir. Ada hafal tak sifir 3 sampai 6? Dulu Wan suruh ibu hafal sifir, tak hafal kena rotan tau. Mak tengok lagi ke? Tak nak tengok lah. Ya. Itulah Siti buat. Yelah. Mak. Okey Mak lah. datang. Jadi le. Tengah nak goreng. Tengok macam mana jadi Ibu, tidak. masaknya okey. Jangan goreng minyak panas sangat. Minyak sederhana, jangan panas sangat. Tapi Siti buat dia separuh masak sebab nak simpan kan. Simpan. Ibu, terus Afia. Okey. Okey, Mak. Okey, salam. Tu Mak Salma. Sana duduk diam-diam. Nak tu. Ye, dah besar. Kan? Afia baca komen dia orang cakap. Kami mantap mantik. Kak Rozi lagi buat ayam goreng tu betul panas. Indah, satu tu Indah masak. Panas kari kamu pak rasa? flawless. Mak tengok Siti claim. Sama kan macam dulu? Okay, nak tengok tak saya claim tangan kiri? Bersih tau. Dua-dua tu dah. Berapa lama pakai patch? Okay, saya pakai patch saya tu. Dari dua Kita juga ada castor oil tau. Castor oil. Sekarang ni castor oil ni memang apa kata? Ingredient yang sangat hebat. Datuk K, saya pun dah amalkan terlebih dahulu sebelum kita buat eye patch. Masukkan dalam eye patch. Kita dah buat secara buat remedies. Datuk K dia sapu castor oil ni dekat badan, dekat muka. Saya tak boleh, saya tak sedisiplin Datuk K. Datuk K ni jangan main-main ya. Dia pandai jaga badan, jaga kesihatan, jaga kulit. So ada juga castor oil dalam ni. Dan apa yang anda tengok dekat muka saya ni, dia adalah pink jelly hydrogel. Daripada pink jelly hydrogel. Okay, sangat-sangat lembut. Bahan mask yang lembut, sejuk dan fleksibel. Dibuat untuk kulit bawah mata. Lembut, sejuk dan soothing dengan aroma rose. Halus untuk pengalaman spa dekat rumah. You rasa macam nak tu. Betul. Nak tu. Satu tu masakkanlah. Ya. Okay. Ini saya guna tangan kiri yang bersih. Inilah saya dulu masa kecil-kecil Mak Salma buat banyak. Kita buat bertalam-talam. Kadang ada orang order tu sampai 500 biji. Afia macam tu, 500 biji. Kena siapkan. Dah penat tangan kanan, guna jari kiri. Itulah dia. Tapi bersih tau. Nampak tak? Cantik kan? Kiri dan kanan. Okey. Burung. Apa? Buat lagi. Kasih Power cantik. lah. M cakap. 500 biji berapa dulu? Kita punya kari puff ni harga dia sebutir atau sebiji Open kat T. cuma 20 sen je tau. 20 sen je kuih kari puff. Hebat Sekarang tak ada ya kuih berharga 10 sen. Claim manual. Claim manual je. Tak ada ya kari puff harga 20 sen sekarang. Nampak Siti Ada lah. ke? Tak ada. Saya rasa tak ada dah kan? Hai, korang. Sekarang satu biji RM1 ada. Wah, tengah tengok datin. Tak ada. Sambil-sambil tu tengok hydrogel apa ni? Eye patch. Korang tak
tengok berapa tinggal, berapa orang beli. Saya pun tak tengok tau. Eye patch ni adalah 999 produk yang plus beli. itu hot. Orang masuk dalam add to cart kalau boleh terus terus Item sold check out 270. Add to basket count 766. banyak sangat ya. Product clicks 7,722. Oh, pandainya dia tengok. You all jangan letak dalam add to cart banyak sangat tau. Sebab Buy now lah. ya, buy now. Kalau you all tak buy now, nanti harga dia saya dah habis live nanti dah jadi lain. Masa saya live ni harga RM33.91. Ada voucher tak Linda? Tunggu jap. Ibu buat ni. Ibu baru. Anak buat juga. Tak boleh tunggu, ibu buat dulu. Ayah besarnya. Oh, jatuh. Apa jatuh? Ni. Ibu Afia nak buat juga. Tunggu. Apa semua ibu buat kena besar? Ibu nak buat untuk jadi panjang untuk ibu, potong-potong. Ibu, korang tengok besar. Okey. Apa jadi? Ibu, apa jadi kalau yang ni jadi kari pak besar? Tak adalah. Kita gulung dia. Gulung. Ya. Ayah, kita orang pakai pak. Tengah live. Tutup cik, jangan. Beg ibu mana? Saya tu ambil tu. Berapa yang? Atas meja. Warna hitam. Yang warna hitam. Saya kena siapkan cepat-cepat ni sebab nanti kan nak keluar. Tu nampak. Ambil senang sikit saya nak potong. Yang tu macam susah. Nampak? Boleh tunjukkan pista. Boleh tunjuk. Saya potong sini. Aku nak potong juga. Dah kacau. Nak potong juga, Ini ibu. senang. Nak potong juga. Sabar ibu buat. Pergi dekat ayah, pergi. Karena anak pokok ipar dengan ibu. Okay, cepat. iPad kita tadi dah sold out tau. Kita restock balik. Kalau anda nak cepat dapatkan iPad kita, kalau dah banding dengan produk lain dekat pasaran, iPad kita harga lagi berbaloi sebab murmur. Bukan sebab barbar. Sebab apa? Bukan sebab murah tu tak bagus, tapi sebab kita bagi harga yang orang boleh. Sedap. Jaya berjaya. Kulitnya cantik lah. Kamu tak tunjuk saya pun. Dah habis dah. Aduh. Saya dah tengok. Dia sedap satu hal. Dia kena cantik lah. Tengok. Oh, kamu boleh garing sikit lagi. Tapi cantik. Ini dah rantai dah tengok. Rasa? Okey, cantik. Alhamdulillah. Siapa nak? Alah, pergi pula tanya siapa nak. Nah. Tunggu dulu sayang. Namun. Tengok. Yeay, saya punya kari pak jadi. Saya punya pembantu dia tak puasa. Dia bolehlah rasa. Namun. Sabar, nak buat ni. Yeah. Bolehlah open order nak. Bila masa nak mengulinya, bila masa nak ni. InsyaAllah dah ada masa saya buat, okey? Kalau dah ada besar. Okey. Nak order. Dah. Okey, sambil-sambil tu sebenarnya anda boleh tengok kat beg kuning. Saya tengah
Kita dah restock balik eye patch yang saya pakai kat muka saya ni. Nampak? Saya pakai kat bawah mata saya. Sedap dah. Rasmi Mak Salma. Resepi Mak Salma. You all, kalau saya letak kat depan rumah saya kan, macam saya pernah buat dulu donat kan, drive thru. Nak order. Ibu boleh nak buat. Tapi bila buat? Apa nak jual? Apa nak ni? Nak jual. Okey. Kat depan rumah. Kita bagi berapa? Saya nak kira dulu berapa biji saya dapat. Saya kena kira dulu berapa biji. Kalau sedang-sedang je, kat rumah pun nak makan juga kan. No. Berapa biji saya dapat? Nanti saya kira dulu. Nak buat. Apa dah sabar you ambil? Afia. Besar. Satu-satu bukan dua, satu-satu. Eye patch. Siapa ada masalah mata bengkak, mata ada dark circle, ada dah garisan halus. Nanti dah garingkan satu je lagi, nak tunjuk macam mana bentuk. Ambil yang elok lah, jangan ada yang No, ibu okey ke? ni better. Macam ni. Ini ada. Okay, ini dia kari pak sade. Sekejap je please. Resepi Tak nak Mak kawan. Salma. Okey. Sambil-sambil tu siapa yang dah add to cart boleh dan payment ya. Sebab eye patch ni laris sangat, laku laris. Apa orang panggil Indonesia apa ya? Laku laris apa? Laris apa? Semua kita bagilah tengok siapa dapat 4, siapa dapat 5, siapa dapat 3. Okey? 3 je. Okey bagi 3 kan? Kalau bagi 3 ramai sikit saya boleh bagi. Okey, kita goreng siap-siap saya bagi 3 seorang. Okey? Okey, bye. Terima kasih semua. Nanti kalau nak resepi saya buat lain lah, hari lain. Saya dah penat kaki dah berdiri lama. Kita jumpa lagi, bye. Terima kasih mana yang shopping. Siapa yang dah shopping eye patch saya, terima kasih. Amalkan tiap-tiap hari. Atau bila masa anda nak pakai je. Bagus untuk bawah mata. Okey? Harga kita pun harga yang sangat berpatutan. Okay, jaga diri. I love you so much. Selamat buka puasa. Siapa yang nak join saya dekat Masjid Wilayah berbuka puasa kejap lagi, boleh pergi ke Masjid Wilayah. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.